Inovasi yang saya ketengahkan ialah bertajuk Modul Intervensi Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja akibat bahaya psikososial, pelanggaran kontrak psikologikal, stres pekerjaan dan tingkah laku kewargaan organisasi dalam kalangan kaki tangan awam. Latar belakang dan isu kenapa kami ketengahkan modul ini, pertamanya ialah bahaya psikososial di tempat kerja sekarang menjadi begitu berleluasa dan juga pelanggaran kontrak psikologikal iaitu antara majikan dengan pekerja menjadi satu isu yang sangat menekan pekerja dan ini menyebabkan stres pekerjaan yang sangat tinggi di kalangan kaki tangan awam. Jadi apabila bahaya psikososial tinggi, pelanggaran kontrak psikologikal tinggi dan juga stres pekerjaan tinggi, maka tahap kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerja menjadi sangat rendah dan ini tidak bagus untuk organisasi. Jadi di sini saya tunjukkan dia punya gambar-gambar lah yang menunjukkan isu bahaya psikososial, isu pelanggaran kontrak sosial. Jadi apakah objektif modul yang kami ketengahkan? Iaitu pertamanya kami ingin meningkatkan pengetahuan kaki tangan awam tentang bahaya psikososial dan kesannya kepada kesihatan mental. Seterusnya, kenapa kami wujudkan modul ini? Ianya untuk membina kesedaran keselamatan dan kesihatan di kalangan pekerja dan juga modul ini bertujuan untuk mengurangkan kesan pelanggaran kontrak psikologikal dengan menekankan aspek komunikasi, harapan realistik dan juga pematuhan etika kerja. Jadi, apabila kita meningkatkan pengetahuan kaki tangan awam dan kita membina kesedaran keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan kita mengurangkan kesan pelanggaran kontrak psikologikal, maka ini boleh meningkatkan daya tahan resilient di kalangan kaki tangan awam. Dan ini akan menggalakkan tingkah laku organisasi. Contohnya di tempat kerja akan menggalakkan sifat kerjasama, saling membantu dan bertanggungjawab sosial. Jadi seterusnya, kenapa kumpulan kami come out with this module? Pertamanya, ianya berdasarkan kajian pilot kami, pilot study yang kami lakukan ke atas 137 orang responden dan kami takbir soal-soal selidik yang mengambil kira kesemua pembeli ubah yang kami jalankan itu. Dan kami menjalankan analisis data ke atas responden itu dan kami dapati hasil kajian itu kami mendapati bahawa memang terdapat hubungan yang signifikan di antara pembeli ubah yang kaji, iaitu antara bahaya psikososial dengan pelanggaran kontrak psikologikal. Sebab itulah berdasarkan kajian awal kami ini, maka kami dah come out with this module. Now, ini adalah hasil kajian awal kami dan kalau lihat itu memang terdapat hubungan lah di antara satu pembeli ubah dengan pembeli ubah yang lain. Baik. Apa uniknya modul kami? Modul ini adalah sebenarnya dalam bentuk kategori idea. Kami punya inovasi adalah dalam bentuk idea. Jadi keunikan modul ini ialah dia mengambil kira integrasi pelbagai konstruk psikologi pekerjaan dan selain pada itu satu keunikan modul kami ialah dia merupakan satu pendekatan yang bersifat pencegahan dan juga intervensi yang berfasa-fasa. Maksudnya dia ada banyak aktiviti-aktiviti. Kemudian kami juga menggunakan teori dalam come out with this module, iaitu teori job demands resources dan juga psychological contract theory. Jadi ini juga merupakan satu novelty modul kami. Dan seterusnya yang saya rasa sangat penting ialah modul ini adalah bersifat lokal, dia bersifat tempatan kerana modul ini dirangka atau direka khas untuk konteks sektor awam di Malaysia. Dan juga modul ini kita boleh mengira atau mengukur keberkesanannya melalui ujian pretest dan post-test tahap. Seterusnya, ini adalah novelty research kami dan modul ini kami jangkakan kerana ini adalah inovasi berbentuk idea Kami jangkakan bahawa potensi komersialisasi modul ini sangat tinggi kerana dia boleh digunakan di agensi kerajaan dan di samping itu juga dia boleh juga digunakan di institusi pendidikan, juga di sektor korporat dan juga boleh digunakan
di NGO ya, dan potensi commercialization modul ini juga boleh kita terbitkan ya dalam bentuk penerbitan buku modul dan juga buku kerja yang bersifat intervensi, dan juga kita akan membuat bengkel-bengkel yang akan melihat unsur-unsur elemen kesedaran, keselamatan dan kesihatan. Seterusnya, apakah usefulness atau kegunaan modul ini? Macam saya katakan tadi, dia menggabungkan banyak elemen-elemen psikososial, juga elemen-elemen stres, dan juga dia menggabungkan juga elemen kesedaran dan keselamatan kesihatan. Jadi macam saya kata tadi, potensi impak untuk modul ini memang banyak ya, kerana dia boleh dilakukan atau boleh diaplikasikan kepada individu di kaki tangan awam. Dan juga kita boleh ya melaksanakan modul ini di organisasi kerajaan, dan dia memberikan pendekatan ya TKO ya, iaitu tingkah laku organisasi, dan yang pentingnya ya, dia potensi impaknya dia boleh mengurangkan konflik dalaman, dia boleh mengurangkan ketidakhadiran absentees, dan juga dia boleh menambah baik imej perkhidmatan awam ya melalui pekerja yang sihat dan beretika. Dan juga ya, modul ini dia berpotensi tinggi ya memberi kesannya kepada dasar negara, dan dia boleh menyokong dasar kerajaan berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerja, iaitu OSH ya, dan dia juga boleh menjadi model intervensi psikososial untuk sektor awam di Malaysia. Jadi seperti saya kata tadi, modul ini sasarannya adalah kepada kaki tangan awam, kaki tangan bekerja dan persekitaran berisiko tinggi stres ya. Maksudnya ini sangat bagus ya, kerana dia boleh membantu ya kepada kaki tangan yang bekerja dalam tempat-tempat yang high risk ya, yang berisiko tinggi, dan juga dari pihak-pihak berkepentingan ialah seperti pengurus sumber manusia, pegawai keselamatan dan kesihatan pekerjaan, kaunselor organisasi dan unit psikologi, dan ketua jabatan dan pengurus organisasi kerajaan. Itu sasaran modul kami ya. Dan achievementnya ialah kerana kami telah menjalankan kajian awal, maka kami mempunyai data-data ya. Jadi kami telah membentangkan data-data ini di seminar-seminar antarabangsa ya, contohnya the 5th International Conference of Psychology Counselling in Social Work ya di Indonesia ya, dan kami telah membentangkan dapatan-dapatan kajian ini di beberapa seminar-seminar antarabangsa ya. So itu merupakan achievement kami ya. Dan juga ini saya katakannya, selain daripada itu, kategori idea ini kami rasakan bahawa produk kami ini boleh kami bangunkan ya dalam bentuk buku modul dan juga buku kerja intervensi, dan juga kami boleh mendapat pengesahan kandungan ya oleh panel pakar, dan juga kami telah membentangkan hasil kajian awal di peringkat seminar antarabangsa, dan juga kami juga mencadangkan ya bahawa modul ini kita adakan perancangan pelaksanaan ujian pra dan post ya. Jadi di sini saya ketengahkan dia punya kerangka modul kami, iaitu dia berjalan selama 8 minggu. Jadi tempoh modul 8 minggu dan durasi setiap sesi 2 jam ya. Jadi setiap minggu dia akan ada aktiviti-aktiviti yang berbeza. Ini saya lihatkan minggu kedua kita fokus pelanggaran kontrak psikologikal dan impaknya, manakala minggu ketiga kita fokus pada memahami dan mengurus stres pekerjaan, manakala minggu keempat ialah kami memberi fokus pada kesedaran, keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Minggu kelima pula fokusnya adalah pada strategi daya tindak ya, daya resilient dan penguasaan emosi, manakala minggu keenam kami memupuk tingkah laku kewargaan organisasi yang baik, dan juga minggu ke-8 ya kami menutup ya aktiviti kami, dan juga plan tindakan individu seterusnya ya. Jadi apabila kami menjalankan 8 sesi itu, maka ada bahan-bahan sokongan modul inilah. Contohnya kita akan menyediakan buku modul induk ya, iaitu untuk panel facilitator,
Kami juga akan menyediakan buku kerja peserta iaitu bersifat jurnal dan latihan, dan kami akan juga come out with audio atau video dan juga lembaran penilaian kendiri mingguan dan juga borang penilaian kepesanan interpersonal. So itu sedikit tentang modul yang pihak saya iaitu yang terdiri pada Ahmad Zahid Arsyad, Dr. Muhammad Nasir Selamat, Sapara Sipun dan Syakir Hamzah yang kami namakan sebagai modul intervensi kesedaran keselamatan dan kesihatan di tempat kerja akibat daripada bahaya psikososial, pelanggaran kontrak psikologikal, stres pekerjaan dan tingkah laku kewarganegaraan organisasi dalam kalangan kaki tangan awam. So kami akan come up with a very 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 good module yang menyebabkan kurangnya kesedaran keselamatan, dan akhirnya dia akan diharapkan dengan adanya modul ini maka peningkatan kesedaran keselamatan itu akan lebih tinggi dan juga bahaya psikososial akan menurun, pelanggaran kontrak psikologikal akan menurun, stres pekerjaan menurun, dan juga akhirnya tingkah laku kewarganegaraan organisasi dalam kalangan kaki tangan awam akan meningkat. Sekian, terima kasih.